Tutorial lengkapkan detail akaun MOVA anda. Jom saya tunjukkan caranya. Let's go! Okey, pertama sekali anda pergi masuk dekat aplikasi MOVA anda. Kemudian di bawah ni ada banyak pilihan. Anda tekan dekat bahagian saya ni. Okey, bila anda tekan dekat bahagian saya, dia akan masuk dekat paparan ini. Anda pergi dekat bahagian setting, dekat atas ni ada ikon gambar skru ni. Okey, anda tekan. Alright, nanti dia bawa kepada bahagian setting. Dekat sinilah anda perlu lengkapkan beberapa perkara. Pertama sekali, gambar profil ni, okey, anda masukkanlah gambar anda yang handsome-handsome sikit, yang cantik-cantik kan. Okey, kemudian nama pengguna ni. Nama pengguna ni anda tekan, anda ubahlah, okey, nama anda. Sebab kadang-kadang kalau ada yang baru daftar, dia letak nama kod je. Okey, anda ubahlah nama anda, okey. Selepas dah selesai ubah nama, yang dekat sini paling penting, keselamatan akaun. Okey, alright, tekan dekat keselamatan akaun ni, nanti dia akan banyak ciri-ciri bahagian yang anda perlu lengkapkan. Contohnya, kalau anda log masuk daftar menggunakan akaun TikTok, dia akan tulis anda punya nama akaun TikTok dekat sinilah. Jadi, saya sarankan siapa yang log masuk menggunakan akaun TikTok perlu masukkan, okey, nombor telefon anda. Kenapa perlu masukkan nombor telefon anda dekat bahagian keselamatan akaun ni? Contohlah, akaun TikTok anda kena ban ataupun kena hack. Okey, bayangkan anda dah ada cashback banyak. Macam mana anda nak log masuk akaun MOVA anda? Habis, okey, hilang anda punya akaun. Jadi sebab itulah keselamatan akaun ni anda kena masukkan nombor telefon. Jadi kalaulah apa-apa berlaku dekat akaun TikTok anda, anda boleh log masuk menggunakan nombor telefon. Okey, tekan je kat sini, masukkan. Sama juga dengan email. Kalaulah nombor telefon ni anda hilang ke, ataupun expired ke, anda boleh log masuk menggunakan email. Okey, kemudian kata laluan ni anda ubahlah. Okey, mengikut kata laluan yang anda biasa guna untuk log masuk akaun MOVA ni. Okey, yang PIN transaksi ni pun anda boleh ubah. Yang PIN transaksi ni adalah untuk anda withdraw anda punya cashback. Alright, so dah selesai semua ni, anda back. Okay, dekat sini ada WhatsApp ni. Anda tekan WhatsApp ni, anda isilah nombor WhatsApp anda. Jadi senang. Okay, apa-apa maklumat anda boleh dapat by WhatsApp. Alright, alamat ni tak perlu pun tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau nak isi pun boleh, tak ada masalah. Okey, so bahasa ni anda boleh ubahlah. Macam saya letak bahasa Melayu sebab mudah untuk saya ajar. Sebab majoriti semua faham bahasa Melayu. Okey, so dah selesai anda edit semua ni, akaun anda dah lengkap. So, itu sahaja. Okey, itu tutorialnya. Kalau anda rasa video ini bermanfaat, sharekan kepada rakan-rakan MOVA yang lain. MOVA, earn cashback anytime, anywhere. Jom, download MOVA, download percuma, guna pun percuma. Nikmati cashback tanpa was-was. Let's go!